Saya dah jumpa tahu yang murah. Sebelum ni ada orang tanya, abang jumpa tarik yang murah ke? Mahal sangat lah. Ni yang murah tau. Yang ni sama yang macam yang saya beli sebelum ni, yang mahal tau. Tapi yang ni murah. Sebelum ni kalau saya balik kerja ke balik travel kan, saya akan charge handphone macam ni, saya letak macam ni. Lepas tu jam pula saya akan cabut sini, saya akan charge juga letak kat sini. Kalau ada earpod kan, boleh letak kat belakang ni. Okey, tapi yang ni yang mahal lah. Yang ni murah. Okey, sama je function dia. Ni, dia ada warna hitam dan juga warna putih. Dalam kotak ni dia bagi sekali dengan ni kabel. Okey, ni dia punya bentuk lah. Cantik tau. Nampak? Ni kita buka je macam ni. Ni untuk handphone tau. Dekat belakang ni untuk jam. Dekat depan ni pula tempat untuk charge earpod. 3 dalam 1. Okey, saya tunjuk contohnya, saya cabut je ni. Saya cabut kabel ni, saya tak pasang lain ni. Dia bagi sekali ni kabel warna hitam. Okey, cucuk dekat belakang ni yang type C ni, cucuk. Jadi kalau nak cucuk power ni dia akan nyala hijau tau. Jadi senang lah kalau balik travel ke kan. Balik kerja ke, jalan letak je macam ni dan terus charge macam ni. Senang je. Okey, jam pun sama. Ni dekat belakang ni kan. Nak charge kan? Pergi travel ke kan ni. Letak je macam ni. Dah boleh charge jam. Nampak? Kalau ada earpod letak sini satu dah. 3 dalam 1. Kalau korang nak, dia ada warna hitam dan juga warna putih. Lepas tu kalau contoh lah kan, tak perlu bawa 3 wire dah untuk jam, handphone, earpod tak perlu dah. Tutup je macam ni. Macam saya ni, saya letak dalam ni. Nampak dia kecil je. Tak nak poket boleh. Macam saya letak dalam bag. Lepas tu senang pergi je travel. Tak perlu bawa wire banyak-banyak dah. Okey, kalau korang nak dapatkan sekarang tahu. Ada warna hitam, ada warna putih. Dapatkan sekarang. Harga tengah promo tau. Link saya dah bagi.